Kaya itu penting, tetapi apa yang lebih penting ialah tidak jatuh miskin. Jadi macam mana tuan-puan boleh lindungi kekayaan yang tuan-puan sudah bina dengan susah payah, ikat perut kerja sehingga lewat malam, iaitu dengan ilmu kewangan yang betul. Antara langkah-langkah yang boleh tuan-puan ambil adalah jangan berbelanja lebih dari kemampuan tuan-puan, pelbagaikan portfolio simpanan tuan-puan dalam bentuk simpanan dan juga aset yang berbeza, dan jangan letakkan simpanan yang besar dalam akaun bank dan simpan hanya cukup untuk perbelanjaan bulanan sekitar 1 hingga ke 2 bulan sahaja. Dan jangan lupakan tentang kadar inflasi. Ramai yang tidak sedar simpanan mereka dirompak inflasi setiap hari. Nombor dalam akaun simpanan nampak sama, tetapi kuasa beli sebenarnya semakin hari semakin kurang. Antara simpanan yang kalis inflasi ialah simpanan dalam bentuk wang komoditi iaitu emas. Apabila harga barang dan perkhidmatan naik, harga emas akan naik bersama-sama. Bermakna, dengan emas, kekayaan tuan-puan dilindungi daripada inflasi. Jika tuan-puan simpan 1 juta sekarang, hanya dalam masa 10 tahun, kuasa membeli 1 juta tersebut telah berkurang kepada sekitar RM800,000, iaitu sebanyak 19% dengan kadar inflasi 2.15% setahun. Bagi yang ingin mulakan langkah pertama untuk menyelamatkan wang simpanan ke dalam bentuk emas, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.